Alaihi Wasallam apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia isteri, maka tidur ia suami padahal marah ia suami isterinya, nescaya melaknat akan dia akan isteri oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Maqala. Dalam hadis ini Imam Bukhari dan Muslim, hadis ni kalau riwayat Imam Bukhari dan Muslim dipanggil muttafaqun alaih. Ini apa benda ni? Yang disetujui oleh jumhur ulama. Kalau kita dengar lepas pada hadis dia kata hadzal hadisu muttafaqun alaih, telah diistifaqkan atasnya, maknanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari saja, riwayat lain kuat, hak Bukhari dan Muslim lagi riwayat. Tapi di sisi Imam Hanbali kalau muttafaqun alaih, Hanbali pula. Di sisi Imam Syaukani rahimahullah taala, kalau muttafaqun alaih maknanya rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Situ dia pelik sikit. Tapi tak apalah, ambil muttafaqun alaih maksudnya hadis yang sepakat sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mana hadisnya? Nabi SAW kata apabila suami memanggil akan isteri ke tempat hamparangnya, maksudnya suami ajak isteri masuk dalam bilik. Faham tu? Suami ajak isteri masuk dalam bilik, ada hajat lah, banyak hajat lah. Nak isteri tak mau masuk, sama ada suami tu daripada luar piping ajak masuk tak mau, atau suami keluar ke dalam bilik panggil weh tak masuk juga, maka suami pun tidur dalam keadaan marah, maka kena laknat perempuan ni sampai subuh. Laknat maksudnya malaikat mendoakan supaya tidak dapat rahmat daripada Allah. Tak boleh. Patut kita ingat bila kita nak nikah, orang dulu-dulu mak dia pesan kan anak dara dia. Di antara pesanan ni, ingatlah mek, nikah kat gi, duduk kat lakimu, kalau lakimu panggil tak. Kalau tengah jemur kain, tinggal gi dulu. Kalau tengah goreng, tinggal gi kat lakimu dulu. Orang dulu pesan. Dia ni ada pesan dah. Dia sibuk dengan sanding. Orang dulu pesan, orang katalah dulu-dulu dia pesan. Tak, nak lepas nak atas anak ke hak lelaki, gening. Orang ni erti apa? Tak tahu benda lah tu sah. Orang Afrika, suku kaum hak cawak kata. Dulu ditunjuk sekali dalam rancangan Discovery, kalau tak silap lah, Astro, rencana cawak kata belaka. Hak lelaki cawak kata, hak puan pun cawak kata juga. Suku kaum faham dah Afrika. Hak jenis lama seluk muka. Pakai dengan daun jerami. Jadi bila nikah, dia pun nak atak puan rumah lelaki. Dia pesan ke hak lelaki ke hak puan. Siapa berkejar-kejar pesan. Jadi bisa dia pula ada gitu. Faham tak? Patut kita pakai jerami. Dia pakai jubah. Ini penting, masalah ni penting. Sebab tu Nabi pesan. Suami bila dia panggil tak mari, ada hajat, marah dulu. Ni molek mata celek tidur. Tak nak marah ni. Siapa celek mata? Dia pun hitam tak ide lagi laki aku. Dia pergi jahit kawan tu nak aku tanah. Tak. Tidur celek pasal nak marah. Tak. Kacik-kacik gigi pada tidur. Orang lelaki pun gitu juga. Janganlah apa benda ni bila isteri kita duduk dalam bilik dah tu, kita dah asuk sekarang. Duduk depan tu tengok bola dah. Bola aku dua main. Tak. Kawan tu perlu lewati dalam bilik. Tak. Kakak tendang kebor. Kakak katok meja. Dia berisyarat tu dah uti bahasa kot tu lelaki. Dia kena saling memahami lah. Kalau bunyi kedegar sekali tendang kebor, masuk-masuk dah. Dan cetera daripada keduanya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan?
Ni maya aja. Molek baik semaya aja. Allah. Gaduh tak pergi buah orang angkat datang ni. Kita tengok air tak minum dia tu. Ha. Ha. Hidup habis tengok ah.